Assalamualaikum semua. Topik hari ni mungkin mungkin ramai awet-awet tak suka dengan saya mungkin bila cakap pasal topik ni, but tak kisah. Saya nak cakap juga. Players, kalau umur korang 18 hingga 23 tahun especially, and then korang betul-betul serius nak jadi pemain bola sepak profesional, or you want to go to the high level, saya nak cakap tu benda yang mungkin pedih, tapi this is the reality. Dengar, jangan bercinta dulu. At least bukan sekarang. Bukan sebab cerita tu salah, tapi timing sekarang ni tak kena. Because sekarang ni is timing critical. Umur you all ni umur nak membina diri, umur nak mencari arah, umur nak mengejar mimpi. So dan korang kena faham satu benda, harga untuk berjaya ni dia tak mudah. Being lonely is one of the best way to be successful. That's reality. Kita ambil contoh paling besar, Son Heung-min. Kenal kan? Ayah dia bagi tahu jangan ada girlfriends lagi belum bersara. Sebab apa? Sebab dia nak Son fokus 100% untuk jadi world class. And hasilnya, dia jadi captain pasukan negara dia legend, dia icon Asia. Lamine Yamal yang luar biasa talent tu kan, dia pernah ada distraction, especially lepas Euro, bila dia ada start main dengan perempuan lah. Then performance dia drop. Everybody talk about that masa tu. But now it's come back. Dekat Malaysia, kalau kita tengok Arif Aiman, pernah dengar Arif Aiman sibuk bercinta? Tak tahulah, kalau saya tak pernah dengar. Apa saya tahu, dia seorang yang bekerja keras, dia fokus pada bola. Sebab tu level dia sekarang lain. Dia tak sama dengan level player-player lain. Kan? Bukan apa, saya tak katalah berkawan tu salah, tapi secara jujurnya banyak benda yang you all rasa fun sekarang ni sebenarnya membuang masa, lepak sampai pagi, dating sana sini, distraction yang tak habis-habis. Semua tu perlahan akan tarik you all jauh daripada sasaran yang sebenarnya. Apa yang you all nak jadi. Saya pernah dengar satu podcast football agent di Spain, dia share, dia kata dia tengok ramai player yang bawah dia, sebab dia agent player kan, bawah dia yang hancur sebabkan bercinta. Bila mula ada komitmen cinta, mula skip training, fokus hilang, performance mula drop. Dan akhirnya bola tak ke mana, mimpi tak ke mana. Sayang, sebab apa? Sebab talent ada, tapi mentality dia hancur sebab cinta. Hilang begitu sahaja. You know, it's very wasted. Kalau korang ada impian besar, korang kena berani buat pilihan. Fokus pada satu benda, korbankan yang lain. Sebab window untuk jadi profesional ni sangat kecil. Sekali korang terlepas, dia akan hilang selama-lamanya. So tanya diri sendiri, korang nak jadi player biasa ataupun korang nak jadi player yang betul-betul capai potensi? Betul, apa yang saya cakap tadi, kadang-kadang nak jadi luar biasa ni memang kena berani hidup berbeza daripada orang lain. Sebab tak ramai nak ikut jalan tu. Jalan nak berjaya, dia tak senang, dia susah. Sebab tu ramai yang tak nak ikut. Dan sebab tu orang yang berjaya ni tak ramai. Okay player, choose wisely. It's okay. Bila you berjaya tu lagi ramai perempuan-perempuan yang datang. Don't worry about that. Yang baik-baik. Assalamualaikum.